Saya horn. Lepas tu saya call. Tak angkat. Tanya saya. Habis tu siapa yang order? Siapa yang order? Tunggu lah situ. Nanti ada orang. Adalah orang yang turun. Pelik betul. Pelik awak tu yang pelik datang orang. Astagfirullah. Astagfirullah. Awak kat jiran depan, jiran sini. Astagfirullahalazim. Pelik betul. Ya Allah. Tak siapa order? Saya kena bosok. Siapa order? Oh, kau lah orang yang order tu. Saya call. Tak salah rumah ke? Mana saya tahu? Ya Allah, astagfirullah. Belajar. Awak ke order? Ha. Saya ambil nombor nama awak. Saya ambil nama awak. Tak apa saya. Siapa? Ya Allah, saya buat apa? Wah, apa bawa dia nak tahu. Mohon kat situ. Tak apa. Tapi 25 kan? Sabar. Orang pun balik kerja mesti berising. Ya Allah. Anak makcik yang order. Habis dah cakap dengan pakcik awak. Makcik. Pula dah. Kau suka hati penyawak makcik awak. Saya ingat awak yang saya dengan pakcik awak tu. Jaga ambil nama awak. Pula dah. Mana yang order? Saya tak tahu pula. Oh. Sebab saya call, dia tak angkat. Dia buat kerja lain. Dah pinjam. 25 ni. Siapa tu? Mak awak ke?